Okey korang, hari ni kita buat bakar dan patin. Patin buah tu kita buat bakar berempah. Ni. Tadi tu kita dah lomor dah tadi. Ikan tu kau dah potong dah tadi. Tak ada masuk video. Lomor dia. Balik kan. Dalang pula. Dalang ini pun itu. Urut gempol. Lomor. Sedap sangat udang patin ni. Lagi besar lagi sedap patin. Lagi besar lagi sedap. Lomor ni. Hak ni kita buat bakar berempah. Hak yang satu lagi tu kan kita buat pais. Tutup dah. Tutup. Hak ni tu habis dah. Jangan habis sangat. Kalau nak ubah ke sana tu lah. Oh. Omong ni. Dah. Lepas tu tutup. Lepas tu tadi kan bungkus tadi. Bungkus dalam tu dah ada punya sebenarnya. Tapi hak yang ni kau letak belah luar sebab nak bagi dia punya aroma tu berbau tu kan. Dia jiran sebelah datang untuk pintu. Assalamualaikum. Masak apa hari ni? Dia tanya. Gitu. Tak ada aku orang. Kita dah siap bungkus lah. Sekarang kita tunggu yang dah masuk. Okey guys, ni kita nak buat pie. Gaul ni, tempoyak, daun kesur, lada. Gaul dia, lepas kita lomor pada ikan. Okey kan. Dah letak ikan tu. Sapu lah dalam ni. Bahan-bahan ni tadi. Kalau awak suka bunga kantan tu banyak, awak letaklah dalam tu banyak. Macam kau suka banyak, kau letak 4 dalam. Ni pun kau letak lagi. Lomor dalam ni. Lomor je dalam ni kan. Tak ada. Kalau ada permintaan tinggi, itu kau dah pernah buat dah dulu. Hantar ke Kelang dulu. Lepas tu tak daya. Banyak kerja. Kau stok. Lepas tu ni macam terasa nak buat balik. Kau ada permintaan, nanti kau letak link. Kau mau tekan link tu nak beli. Tapi mahal lagi harga dia. Keras harga dia. Memang keras tu harga dia. Tapi makan puas hati. Ya kan. Dah lomor gini. Oh tu kau dah letak dah daun kunyit. Ni letak pula daun kunyit. Gitu. Buat itu ya. Kata nanti nak bungkus Kau ni kan nak bungkus ni kan. Bungkus ni. Bungkus lagi ni tak cukup ni. Bungkus lagi. Okey kan. Ya ada kan. Patin bakar berempah kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Ya je. Bau sedap. Wow, sedap ni. Wangi. Bau jintan.